greetings to all. My name is Chin. I am alumni batch July 19. I'm from Faculty of Nursing actually. Nama saya Nurul Syafiqah Eliana binti Mat Nasir. Saya merupakan alumni Widat University College dari Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak pada tahun 2022. Kini saya sedang berkhidmat di SK Keraton 8 sebagai seorang guru. Saya Dr. Arif Mahzub, dulu bekas pelajar Widat University College, second batch medik. Sekarang saya bertugas di UNI klinik saya sendiri di Segamat Johor. Saya Tengku Ahmad Haris Hamizan bin Tengku Sulaiman. Saya merupakan alumni Widat University College, program Ijazah Sarjana Muda Interaktif Multimedia dan juga Diploma Interaktif Multimedia. Kini saya berkhidmat di Majlis Perbandaran Selayang sebagai pegawai penerangan. Saya Intan Munirah, merupakan graduan Widat University College tahun 2022 dalam jurusan perubatan. Sekarang saya sedang berkhidmat di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, Pahang sebagai House Officer. Assalamualaikum, saya Nur Fatihah, alumni Diploma in Pharmacy Widat University College. Sekarang bertugas di Medical Sdn Bhd, sebuah penyelam farmasikal yang berada di Kelantan. Saya Dr. Fakriah, sekarang bertugas di Unit Kecemasan dan Trauma Hospital Daerah Pasir Mas dan sudah memasuki tahun kelima perkhidmatan di KKM. Sekarang dalam proses untuk menyambung pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi iaitu Master dalam bidang psikiatri. Saya Siti Nur Suhailah binti Samsudin, merupakan alumni di Widat University College bagi kos Medical Assistant. Sekarang saya sudah bekerja di Poliklinik Ar-Razi Perubatan dan X-ray, Cawangan, Malu. Hi, I'm Shazia from Pakistan. I'm one of the alumni of Widat University College, having graduated with a Bachelor of Information Technology. Saya Tia Alex, Executive HR kepada Law Fakwood Industry, juga merupakan alumni kepada Ijazah Sarjana Muda Sumber Manusia Widat untuk batch 2014. Saya Siti Fatihah binti Muhammad Loso, alumni Diploma in Pharmacy intake 2015. Now currently I'm working as pharmacist assistant at Big Pharmacy Tun Ismail. Hai, Assalamualaikum. Saya Aizan Nazrana binti Muhammad Yusri. Saya dari batch nursing 2019. Sekarang saya bekerja di Hospital UM Medical Specialist Center. Sekarang saya bertugas di Multidisiplin Ward. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Khairul Naim binti Khairul. Saya merupakan alumni dari Widat University College bagi program Diploma dan juga Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Alhamdulillah, sekarang saya telah bekerja sebagai seorang guru pendidikan khas di Sekolah Bahasa Tapak, Kuala Lumpur. Dan ucapan saya kepada semua graduan Widat University College, saya ucapkan tahniah kerana berjaya menamatkan pelajaran dan selamat maju jaya, selamat melangkah ke alam pekerjaan. Wishing you all the best and may your future filled with happiness and success. Good luck. Jayo! Saya ingin mengucapkan selamat bergraduasi kepada adik-adik di luar sana. Bye!